1980, sewaktu Barisan Nasional jadi Kerajaan Negeri Kelantan di bawah pentadbiran Tan Sri Muhammad Yaakob, menang 1978. 1980 Tan Sri Muhammad Yaakob melalui PKNAK ketika itu telah membina sebuah hotel yang diberi nama Hotel Perdana yang bertaraf 4 bintang dengan tujuan untuk merancangkan industri pelancongan dalam negara kita dan membuka peluang pekerjaan kepada 170 anak-anak tempatan Kelantan yang boleh bekerja di dalam hotel tersebut. Tetapi sahabat-sahabat, sewaktu PAS mengambil alih pada tahun 2008, Hotel Perdana yang menjadi mercu kepada penginapan 4 bintang di Negeri Kelantan ketika itu telah dijual oleh Kerajaan Negeri Kelantan dengan harga 34 juta. Jadi apabila dijual, 170 pekerja-pekerja akhirnya dipecat dan Kerajaan Negeri Kelantan terpaksa belanja 1.4 juta untuk membayar pampasan. Jadi inilah, dia nak bina, dia tak boleh nak bina, tapi dia jual. Dan bukan sahaja Hotel Perdana dia jual, tapi Perdana Resort juga mengalami perkara yang sama, telah dijual oleh Kerajaan PAS Negeri Kelantan. Mereka tidak mampu nak membina apa-apa, tapi yang ada mereka jual. Inilah perangai mereka, tetapi yang buruk nampaknya adalah Barisan Nasional. Dia tak nampak kelemahan-kelemahan dia. Akhirnya apa yang terjadi pada hari ini, Kelantan dia lambat untuk merancangkan ekonomi dari segi pelancongan dan orang panggil apa, dari segi penginapan yang berkah sekarang ini.